Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam Malaysia Madani. Yang dihormati barisan hakim yang bijaksana, para guru yang saya muliakan serta rakan-rakan yang saya kasihi. Sebelum saya menyampaikan pidato, izinkan saya memberikan serangkap pantun. Yang kurik itu kundi, yang merah itu saga, yang baik itu budi, yang indah itu bahasa. Pantun pembuka bicara, penyeri majlis pembuka kata. Berdirinya saya pada hari ini bukan sekadar menyampaikan pidato, tetapi membawa satu amanah yang besar, iaitu mengangkat martabat bahasa kembasaan melalui tema bahasa minda bangsa tonggak Malaysia Madani. Hadirin yang saya hormati, bahasa bukan sekadar alat komunikasi. Bahasa ialah jiwa bangsa, lambang identiti negara dan cerminan ketamadunan sesuatu masyarakat. Apabila bahasa dipelihara, maka maruah bangsa turut terpelihara. Benarlah kata pujangga, bahasa menunjukkan bangsa. Persoalannya, mampukah sesebuah bangsa berdiri teguh tanpa bahasa yang dihormati? Jawapannya sudah tentu tidak. Hadirin sekalian, isi pertama saya ialah bahasa membentuk jati diri dan minda bangsa. Bahasa Melayu bukan sekadar mata pelajaran di sekolah. Bahkan bahasa yang menyatukan rakyat Malaysia yang berbelang kaum. Melalui bahasa yang sama, kita belajar menghormati antara satu sama lain, menyemai nilai murni dan membina perpaduan yang utuh. Bahasa yang sopan melahirkan masyarakat yang beradab, manakala bahasa yang berilmu melahirkan generasi yang berfikiran matang. Kata pepatah, bahasa jiwa bangsa. Tanpa bahasa yang bermaruah, hilanglah identiti sesebuah negara. Hadirin yang budiman, isi kedua, bahasa menjadi tonggak pembangunan Malaysia Madani. Malaysia Madani berteraskan 6 nilai utama, iaitu yang pertama, kemampanan, yang kedua, kesejahteraan, yang ketiga, daya cipta, yang keempat, hormat, yang kelima, keyakinan, dan yang keenam dan terakhir ialah insan. Bahasa memainkan peranan penting dalam menyampaikan nilai-nilai tersebut kepada seluruh rakyat. Melalui penggunaan bahasa yang santun, jelas dan berhemah, masyarakat dapat memupuk rasa hormat, memperkukuh keyakinan serta menyebarkan nilai insan
dalam kehidupan seharian. Malah, bahasa juga menjadi medium penyebaran ilmu, inovasi dan teknologi. Tanpa penguasaan bahasa yang baik, sukar untuk kita bersaing dalam dunia yang semakin mencabar. Sidang hadirin yang saya hormati, isi ketiga generasi muda ialah pewaris bahasa negara. Pada era digital ini, pelbagai kuasa asing mudah mempengaruhi kehidupan kita. Tiada salahnya menguasai bahasa asing, malah ia satu kelebihan. Namun begitu, jangan sesekali kita meminggirkan bahasa kebangsaan. Gunakan bahasa Melayu dengan betul di sekolah, di media sosial dan dalam kehidupan seharian. Elakkan penggunaan bahasa yang mencemarkan keindahan bahasa Melayu. Jadilah generasi yang fasih berbahasa, bijak berkomunikasi dan bangga akan identiti sendiri. Hadirin yang dihormati, isi yang keempat, bahasa Melayu merupakan pemangkin kemajuan negara dan daya saing global. Bahasa bukan sekadar alat komunikasi, malah menjadi wahana penyebaran ilmu, inovasi serta pembangunan negara. Penguasaan bahasa Melayu yang mantap mampu melahirkan rakyat yang berfikiran kritis, kreatif dan berkeyakinan dalam menyampaikan idea. Pada masa yang sama, penguasaan bahasa asing juga wajar diperkasakan sebagai nilai tambah tanpa sesekali mengobarkan martabat bahasa kebangsaan. Sesungguhnya, bahasa yang hebat bukan hanya diukur melalui kemajuan ekonominya, malah melalui keupayaannya mempertahankan bahasa dan budayanya. Bahasa yang dipelihara akan melahirkan masyarakat yang bersatu padu, berilmu dan berakhlak mulia. Sebelum saya mengakhiri pidato ini, izinkan saya menyampaikan serangkap pantun. Burung merpati terbang tinggi, hinggap sebentar di hujung laman. Bahasa dipelihara setiap hari, bangsa bermaruah, negara aman. Akhir bicara, marilah kita bersama-sama menjulang bahasa kebangsaan agar terus menjadi minda bahasa dan tonggak kepada pembinaan Malaysia Madani yang maju, bersatu dan berperadaban. Sekian pidato saya pada hari ini. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.